Pernah tak korang rasa lemas, tapi korang sebenarnya tengah terbaring atas katil dalam bilik sendiri? Tekak rasa penuh dengan pasir sungai, hidung pedih macam masuk air, dada rasa macam nak pecah sebab oksigen tak sampai. Padahal jasad korang kering kontang. Lan meronta. Dia cakar-cakar leher sendiri sampai luka-luka. Mata dia terbeliak pandang shilling rumah dia. Padahal sedangkan dia ada dalam bilik tidur dia yang berkunci rapat. Puncanya cuma satu, sebab dia degil. Dia bawa balik sesuatu dari lubuk hulu tembeling yang sepatutnya kekal dekat sana. Ingat pesan orang tua-tua, bila korang ambil hak mereka, mereka akan datang sampai depan pintu bilik korang untuk tuntut balik, walau dengan cara mencabut nyawa. Aku Abos dan ini adalah Abos Shadow Story. Kisah malam ni berlaku dekat Hulu Tembeling, Pahang pada tahun 2015. Ni adalah kisah tentang Lan dan Zul, dua sahabat yang melanggar pantang larang hutan yang paling asas. Kalau jumpa benda pelik, jangan tegur dan jangan ambil. Kadang-kadang sifat tamak manusia ni boleh memakan diri sendiri tanpa kita sedar. Tapi sebelum kita masuk cerita penuh, kalau korang ada cerita seram, pengalaman mistik ataupun gangguan yang menghantui hidup korang, jangan simpang sorang-sorang. Kongsikan dengan aku. Korang boleh hantarkan terus melalui link Google Form yang ada dekat description box di bawah. Mana tahu kisah korang bakal menjadi mimpi ngeri penonton lain di channel ni. Untuk kali ni, jom kita dengar kisah Lan dan Zul. Kisah ni diceritakan oleh Zul. Kisah dia macam ni guys. Lan dan Zul ni memang best friend lah sejak daripada kecil. Hobi diorang sama, memancing. Tapi diorang bukan pemancing biasa yang duduk dekat tepi kolam yang berbayar tu. Diorang ni jenis pemancing tega yang sanggup redah hutan berhari-hari semata-mata nak cari lubuk yang belum diterokai oleh sesiapa. Rumah Lan tu penuh dengan peralatan memancing yang mahal-mahal. Joran dia je dah berbelas batang. Mesin pancing dia semua yang jenis branded punya. Umpan tiruan dorang saja dah penuh satu almari. Bagi Lan, kalau dapat naikkan ikan besar dekat lubuk yang orang kata keras tu satu kebanggaan. Tapi itulah silap diorang, terlalu yakin dengan kehebatan sendiri sampai lupa nak hormat tuan rumah. Satu petang, masa diorang tengah minum dekat sebuah warung dekat Jerantut, diorang terdengar perbualan seorang pakcik tua. Kita namakan dia sebagai Pak Samad lah. Pak Samad ni cerita pasal satu kawasan dekat pedalaman Hulu Tembeling yang orang kampung panggil sebagai Lubuk Mati. Katanya ikan dekat situ memang luar biasa, besar lah. Tapi lubuk tu masalahnya ada bertuan. Lan yang terdengar perbualan tu, dia terus pergi dekat Pak Samad ni. Dan Lan ni tanya macam mana nak pergi dekat sana. Pak Samad pandang Lan lama-lama. Mata dia yang dah kabur sebab masalah selaput mata tu nampak sayu. Dia cakap, jangan cari penyakit. Lubuk tu bukan tempat cari makan. Tu tempat benda tu simpan harta dia. Kalau kau nampak ikan sisik tembaga, lepaskan je. Jangan sentuh, jangan bawa balik.
Itu dipanggil inang ataupun pengasuh harta dekat situ. Tapi Pakcik Samad ni dia bagi jugalah tempat di mana lubuk ni berada. Lan cuma angguk-angguk, tapi dalam hati dia rasa Pak Samad ni cuma nak takutkan pemancing luar supaya tak pau lubuk orang kampung. Lan dengan Zul pun dia bercadang untuk pergi dekat lubuk tu. Pada esoknya, tepat pukul 5 pagi, Lan dan Zul dah bertolak naik Hilux. Diorang nak sampai awal supaya ada banyak masa nak test lubuk tu. Perjalanan yang memang sangat jauh. Diorang kena masuk jalan balak yang bengkak-bengkok, redah lumpur dan semak samun. Pukul 10.30 pagi, lebih kurang 5 jam lebih, baru diorang sampai dekat tepi sungai yang dimaksudkan. Suasana dekat situ memang cantik, tapi sunyi semacam je. Tak ada bunyi burung, tak ada bunyi monyet ataupun tak ada bunyi haiwan lah. Air sungai dekat situ memang tenang, tapi warna dia biru gelap. Biasanya kalau macam tu tandanya lubuk tu memang dalam. Tanpa buang masa lagi, diorang pun labuhkan joran diorang. Dalam masa yang singkat, diorang memang dapat banyak sangat hasil. Ikan sebarau dapat, ikan kelah dapat, semua saiz lengan. Memang besar-besar semuanya. Lan dah senyum sampai ke telinga. Diorang memancing sampai tak ingat dunia, sampai tak sedar waktu dah mula berganjak ke petang. Pukul 6.30 petang, matahari dah nak mula jatuh. Cahaya masa tu dah kuning kemerahan dan dah mula tembus celah-celah pokok hutan. Masa tu Zul dah ajak Lan balik. Dia cakap, "Lan, dah tu, dah nak maghrib ni, jom kita cabut dulu." Tapi masa tu joran Lan disentap gila-gila. Zap! Tali pancing Lan meluru, keluar bunyi nyaring. Lan bertarung dekat 20 minit juga. Ikan tu punya kuat. Sampaikan Lan terpaksa minta tolong Zul pegang pinggang dia supaya tak tertarik masuk dalam air. Akhirnya seekor ikan besar berjaya dinaikkan ke tebing. Masa tu hari dah mula remang-remang senja. Masa Lan tengah sibuk nak buka mata kail dari mulut ikan tu, Zul yang pegang lampu picit perasan sesuatu. Bila cahaya lampu tu kena pada badan ikan, dia perasan sisik ikan tu dia berkilau warna kuning tembaga yang sangat pekat, macam emas lama. Zul tiba-tiba teringat pesanan Pak Samad yang diorang jumpa tu. Jantung dia terus berdegup kencang masa tu. So pun cakap dekat Lan, Lan, kau tengok ikan ni. Ni ikan sisik tembaga yang Pak Samad cakap tu. Lan, lepaskan je Lan. Tak sedap hati aku tengok mata ikan ni. Rayu Zul. Mata ikan tu memang besar, kuyu dan nampak macam tengah merayu dekat diorang. Lan tengok ikan tu. Dia diam sekejap, tapi kemudian dia gelak sinis je. Alah kau ni Zul, percaya sangat cakap pakcik tua tu. Ni ikan kelah spesies jarang jumpa ni. Tengok sisik dia, punya dah cantik. Kalau aku bela dalam akuarium dekat rumah ni, mau gempak tu satu kampung. Sayang nak lepas. Dah lah besar gila ni. Ngaruk Pak Samad tu, hantu apa dalam ikan ni? Ni ikan je Zul, kata Lan dengan nada ego. Lan tu sumpat ikan tu dalam tok ais dan tutup rapat-rapat. Sepanjang jalan balik, Zul diam je. Dia rasa tak sedap hati, macam ada benda yang tak kena. Hilux diorang rasa berat sangat, macam tengah tarik beban berkilo-kilo bertan-tan. Zul jeling cermin pandang belakang. Dia nampak macam ada satu kelibat hitam tengah duduk mencangkung betul-betul dekat atas tok ais dekat belakang tu. Bau hanyir sungai mula memenuhi ruang kereta diorang. Lan pula tiba-tiba jadi pendiam.
Dia asyik pandang keluar tingkap dengan pandangan kosong. Sampai je dekat rumah, Lan terus masukkan ikan tu dalam akuarium besar dia. Pukul 3 pagi, Zul dikejutkan dengan panggilan telefon dari Laila. Laila ni adik Lan. Laila menangis masa tu, suara dia menggigil-gigil. "Abang Zul, tolong datang rumah, Abang Lan dah gila." Zul masa tu dia tu kejut ke sana. Sampai je Zul tengok mak ayah Lan dah buntu. Lan tengah duduk bercangkung dekat tepi tingkap dekat ruang tamu. Dia tengah merauk-rauk pasir dari pasir bunga, dan sumbat pasir tu dalam mulut dia macam orang tengah kebulu. Lan mendengus-dengus macam ikan yang baru naik ke darat. Dia sesak nafas, mata dia terbeliak kuning, langsung tak berkelip. Dia pandang Zul. Zul pandang mak ayah Lan. Makcik, Lan ni bukan sakit biasa ni. Kita kena bawa dia kat rumah Tok Aki sekarang, kata Zul. Diorang papa Lan masuk ke dalam helak. Lan masa tu badan dia lembik, tapi nak angkat dia punyalah berat macam nak angkat batu yang besar. Nak ke rumah Tok Aki tu, diorang kena masuk ke satu kawasan kebun getah yang sangat luas dan gelap. Jalan tanah merah tu sunyi sepi. Masa helak Zul dan dah mula masuk dekat kawasan rumah Tok Aki, tiba-tiba terdengar bunyi anjing-anjing menyalak bersahut-sahutan. Tapi bunyi salakan tu bukan menyalak macam marah diorang lalu dekat situ, tapi macam mendayu-dayu, macam tengah menangis. Isyarat macam diorang nampak benda yang tengah menumpang atas kereta Zul. Sesampainya diorang di pekarangan rumah Tok Aki yang sunyi tu, Zul pun matikan enjin elak dia. Suasana gelap, cuma ada cahaya malap je dari pelita minyak di beranda rumah kayu tu. Zul pun melangkah keluar dan beri salam. "Assalamualaikum, Tok." "Oh, Tok." Tak lama kemudian, pintu kayu yang berat tu berkeriuk terbuka. Muncullah seorang orang tua berbaju pagoda putih dan berkain pelekat. Tok Aki. Tok Aki ni tak pandang Zul dulu. Mata dia tu tengok tajam ke arah belakang helak diorang, tepat ke arah kotak ais tu. Muka Tok Aki masa tu nampak serius dan nampak macam bengis lah. Tok Aki mula berkumat kamit macam membaca sesuatu. Mulut dia bergerak laju membaca mantra ke doa ke, yang tu Zul tak pasti. Dia tak faham. Tiba-tiba Tok Aki masa tu dia tarik nafas dalam dan dia hembus nafas dengan kuat ke arah belakang helak tu. Macam biasa bomoh buat dalam cerita-cerita dalam movie-movie tu. Dia macam tu. Serta-merta bunyi salakan anjing tadi terus sunyi, senyap. Suasana jadi sunyi sepi, macam menyeramkan. Tok Aki lepas tu dia berpaling, dia pandang Zul. Tok Aki cakap, "Bawa dia masuk sekarang, jangan tunggu lagi." Zul dan ayah Lan pun papah Lan naik ke atas di tengah rumah. Tok Aki dah pun bentang tika mengkuang lama. Dia cakap, "Baringkan dia dekat sini, biar kaki dia menghadap ke pintu." Zul dan ayah Lan baringkan Lan dekat atas tika tu. Keadaan Lan masa tu memang menyedihkan. Badan dia melengkung ke atas macam ikan yang tengah menggelepur tu. Tangan dia mencakar-cakar lantai kayu sampai darah sikit hujung kuku dia. Emak Lan dekat sudut rumah dah teresak-esak dah menangis sambil masa tu ditenangkanlah oleh adik Lan, Laila. Tok Aki masa tu duduk bersela dekat kawasan kepala Lan. Dia ambil satu mangkuk berisi minyak yang dah dibacakan mantra kot. Macam tu lah cakap Zul. Mungkin dibaca mantra kot. Sebaik saja jari Tok Aki tu menyentuh dahi Lan, satu rumah tu dia macam bergegar. Bunyi angin menderu dekat luar macam ada ribut yang besar. Padahal tadi cuaca tenang je.
"Siapa kau? Apa kau nak dari budak ni?" Tok Aki masa tu dia bertanya dengan suara yang sangat kuat. Tiba-tiba badan Lan tersentak. Dia buka mata, tapi yang nampak cuma mata putih je. Mulut dia tengah-ngah luas dan masa tu keluar suara yang sangat nyaring, suara perempuan yang penuh dengan marah. "Dia ambil inang aku. Dia curi nyawa dasar. Dia mesti ganti." Zul masa tu yang tengah pegang kaki Lan, dia rasa macam ada satu kekuatan yang luar biasa daripada Lan. Lan yang kurus tu tiba-tiba jadi kuat macam 4 orang lelaki dewasa. Masa Zul tengah bergelut nak tekan kaki Lan, tiba-tiba suasana depan mata Zul berubah. Zul bagi tahu pandangan dia jadi kabur sekejap. Tiba-tiba dia ada nampak satu lembaga mula terbentuk di belakang Lan masa tu. Emak Lan dan Laila cuma nampak Lan je yang tengah meronta, tapi Zul nampak lain. Katanya dia nampak dengan jelas apa yang tengah menindih kawan dia tu. Lembaga tu rupa dia diberitahu oleh Zul macam seorang perempuan yang sangat tinggi. Kulit dia pucat kebiruan macam kulit mayat yang dah lama tenggelam dalam air. Rambut dia yang hitam panjang tu dia nampak basah dan melekat-lekat dengan lumut hijau. Dia menitiskan air busuk dekat atas muka Lan. Yang paling mengerikan sekali, kata Zul, perempuan tu pakai perhiasan lama yang nampak macam diperbuat daripada sisi ikan warna tembaga dekat leher dan lengan dia. Mata lembaga tu sebiji macam mata ikan yang Lan tangkap tadi, besar, kuning dan tak berkelip. Dia tengah duduk mencangkung dekat atas dada Lan. Tangan dia yang berkuku panjang dan berselaput macam kaki katak tu, dia tengah cekik leher Lan. Zul masa tu dia menggigil-gigil lah, takut lah kan. Dia nak menjerit tapi suara dia tak keluar. Perempuan tu pusingkan kepala dia perlahan-lahan, pandang tepat ke dalam mata Zul. Dia menyeringai, menampakkan barisan gigi dia yang halus dan tajam macam gigi ikan puyuh. Tok Aki yang perasan perubahan muka Zul tu, dia bentak Zul, "Zul, jangan tengok mata dia, fokus pada kaki kawan kau. Dia tunjukkan rupa sebab kau pun ada dekat lubuk tadi. Kau saksi dia." Tok Aki masa tu berpeluh. Dia menitik dari dahi dia tu sampai berhabis basah baju pagoda yang dipakai. Dia tekan ibu jari dia kuat-kuat dekat ulu hati Lan sambil mulut tak berhenti dibaca ayat-ayat. Tok Aki dia bagi tahu pada lembaga tu, dia tak sengaja. Budak ni tak tahu adat. Aku janji harta kau akan dipulangkan sebelum matahari naik. Lembaga tu dia ketawa je. Di dekat mata Zul, lembaga tu makin mendekatkan muka dia dekat telinga Lan. Dia cakap, "Janji manusia semuanya tipu. Aku nak nyawa dia. Aku nak dia jadi hamba dekat lubuk." Tok Aki capai sebilah keris kecil yang dibalut kain kuning. Dia pecah mata rapat. Dia macam tengah beradu dengan tenaga batin. Pendelita minyak dekat dinding rumah tiba-tiba malap dan masa tu dia terus marak balik. Tok Aki menjerit, Keluar kau dari jasad ni sebelum aku bakar kau." Serta-merta lembaga yang Zul nampak tadi menjerit hiba. Dia melepaskan leher Lan dan seolah-olah meresap masuk ke dalam badan Lan semula dan mula meronta gila-gila. Dia maki hamun Tok Aki dalam bahasa yang diorang sendiri tak faham. Tiba-tiba Zul bagi tahu Lan tersedak. Dia macam nak muntah tapi tak keluar. Tok Aki urut leher Lan dari bawah sampai ke atas dengan kasar. "Muntah kau, muntahkan je." Lan muntah dengan banyak. Air sungai yang sangat keruh bercampur dengan pasir-pasir halus dan gumpalan rambut yang panjang keluar membuak-buak.
Bau dia satu rumah. Bau hanya bangkai ikan yang dah busuk berminggu-minggu. Mak Lan sampai terpaksa tutup hidung. Dekat celah-celah muntah tu, Zul nampak sebutir batu bulat berwarna merah delima ada bercahaya malap-malap je. Tok Aki jatuh terduduk. Dia tercungap-cungap cari nafas. Dia lap peluh dekat muka dia dengan kain pelikat. Suara dia dah jadi lemah. Zul, ambil batu ni, masukkan balik dalam mulut ikan tu. Kau kena sampai ke lubuk mati sebelum subuh. Benda tadi tu dia tengah tunggu kau dekat tebing. Kau seorang je yang boleh nampak dia sebab kau dah berjanji secara tak sengaja masa kau tengah tengok kawan kau naikkan ikan tu. Pergi sekarang, jangan toleh belakang, kata Tok Aki. Zul tengok jam. Dah pukul 4 suku pagi. Zul terus capai batu tu dan berlari ke arah helak dengan sisa keberanian yang ada. Zul pecut balik ke hulu tembeling. Sampai tebing sungai, masa langit mula terang, Zul campak batu dan ikan tu ke dalam air balik. Muncul satu tangan yang sangat pucat dan panjang dari dasar sungai, sambut ikan tu dan terus hilang ke dalam air yang gelap tu. Serta-merta suasana hutan jadi tenang balik. Selepas malam dekat rumah Tok Aki tu, Lan tak terus baik. Badan dia panas membahang hampir seminggu. Siang malam dia mengigau-ngigau, kadang-kadang meracau seolah-olah masih berada dekat dalam air. Mulut dia asyik sebut bau hanyir sungai, pasir dekat tekak dan mata kuning yang tak berkelip. Setiap kali dengar bunyi air paip atau hujan, tubuh Lan akan menggigil tanpa sebab. Zul pula tak jauh beza dia. Walaupun dia sihat tubuh badan, jiwa dia seakan-akan tertinggal dekat lubuk mati. Beberapa malam dia terjaga dari tidur dengan perasaan sejuk menjala dari kaki sampai kat dada. Seakan-akan ada sesuatu sedang memerhatikan dia dari hujung bilik. Bau lumpur sungai kadang-kadang muncul tanpa punca, walaupun tingkap tertutup rapat. Hampir 2 bulan lamanya, Joran, Lan dan Zul tersadai berhabuk dekat sudut rumah. Zul langsung tak sentuh Pak Lantan memancing. Sungai yang dulu jadi tempat melepaskan stres dorang, kini jadi mimpi buruk. Diorang benar-benar serik lah. Bila masa dah berlalu dan keadaan Lan makin stabil, diorang mula sedar satu benda. Bukan semua lubuk dicipta untuk manusia. Ada tempat yang hidup dengan aturan dia sendiri, dengan penjaga yang tak nampak, yang sentiasa memerhati. Sejak hari itu, Lan dan Zul masih lagi memancing, tapi tak pernah lagi masuk jauh ke pedalaman. Setiap kali melabuhkan joran, diorang akan ingat dan akan baca doa, jaga mulut dan ambil satu pesanan yang takkan mereka lupa sampai mati. Ambil sekadar perlu dan jangan pernah cuba miliki apa yang bukan hak manusia. Korang rasa adakah benda tu masih menunggu mangsa baru dekat lubuk mati? Cuba komen pendapat korang. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.